Uish, Ya. banyaknya stok cooler box kat sini. Barang-barang daripada Utan Kini semua ready stock tau. Oh, boleh tak nak minta review cooler box ni? Boleh. Jom Wani nak review dekat awak dengan kita orang punya cooler box. Ni lah cooler box yang Wani nak tunjuk kat hampa tu. Cooler box daripada Utan Kini, saiz dia 45 liter tau. Siapa yang dekat sini nak letak ais batu ke, nak letak ayam perap ke, daging perap dalam ni, korang boleh letak. Sebab apa? Dia boleh tahan lama tau. Sebab apa? Untuk sejuk, dia boleh tahan 48 hingga 72 jam. Manakala kalau untuk panas, korang boleh tahan 8 hingga 12 jam sahaja. Okey, jangan risau. Untuk bahagian atas yang paling best, yang pertama, dia ada cup holder. So nak letak botol ke, Maggi cup ke, korang boleh letak dekat bahagian atas. Yang kedua, dia ada lock lagi dekat bahagian sini. Dan yang ni adalah kompartmen dekat bahagian dalam. Adalah kompartmen bahagian dalam tau. Jangan risau juga untuk kita orang punya cooler box, untuk bahagian kiri dan kanan dia mempunyai handle tau. Kalau saya beli cooler box ni ada roda tak? Roda. Kalau awak beli cooler box yang 45 liter sahaja dia ada roda tau. So kalau korang nak bawa pun dia tak susah. Untuk 45 liter sahaja dia ada roda tau. So kalau korang nak bawa pergi mana-mana senang sahaja. Dan untuk cooler box kita yang paling best, untuk bahagian belakang dia mempunyai drain hole. Kalau korang nak tahu juga, material untuk kita orang punya cooler box adalah premium plastik tau. So dia memang tahan lasap. Dekat bahagian keliling ni dia mempunyai rubber tau. So kalau korang nak letak ais ke, barang-barang basah, dia takkan cepat cayak. Kalau saya beli cooler box ni dapat free gift tak? Dan dekat mana saya nak beli? Kalau untuk free gift jangan risau tau. Sebab apa? Utan Kini ada bagi dekat awak 10 ice pack. So kalau awak tanya macam mana nak dapatkan dengan kita orang punya cooler box, jangan risau, hampa boleh tekan beg kuning dekat bawah. Dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. So kalau nak dapatkan cooler box ni, terus subscribe sekarang dekat beg kuning tau. Bye.